Ini buat kali yang pertama saya selaku Presiden Parti MCA Kebangsaan mengurusikan mesyuarat jawatan kuasa pusat Central Committee meeting buat kali yang pertama. Selain daripada pelantikan yang dibuat dan senarainya akan diedarkan kepada saudara-saudari sekalian, hari ini dalam mesyuarat kami yang berlangsung selama 5 jam. 5 jam ni bukan sebenarnya 5 jam ni semata-mata untuk membolehkan setiap orang anggota jawatan kuasa pusat menyuarakan pandangan mereka khasnya mengenai masa depan parti dan juga visi mereka, pandangan mereka dan juga cadangan mereka. Ini satu, saya kira ini adalah satu sesi yang cukup interaktif, khasnya dari segi input, dari segi pandangan dan cadangan yang dibangkitkan. Jadi di sini saya beralih kepada penonjolan ataupun penekanan kami dalam beberapa perkara yang telah pun dibangkit, dibincang dan dihalusi juga. Di sini terdapat tiga bidang yang cukup relevan dengan kehidupan rakyat saban hari. Yang pertamanya pendidikan. Parti MCA telah pun menerima satu laporan yang agak terperinci mengenai pengenalpastian masalah ataupun cabaran yang dihadapi oleh pihak sekolah di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah, serta cadangan untuk menanganinya. Dan laporan ini telah pun dibawa kepada saya oleh saudara yang berhormat Datuk Dr. Wee Ka Siong yang mengetuai jawatan kuasa kerjanya. Dan ini akan kami halusi dan seterusnya ianya akan kami menjadikannya sebagai satu blueprint ataupun satu hala tuju untuk kami semua menangani isu-isu yang berbangkit. Ini mengenai pendidikan. Yang keduanya, ekonomi. Kami ambil maklum dan prihatin tentang kedudukan ekonomi semasa, khasnya di peringkat mikro dan peringkat makro. Mikro ni adalah bersabit dengan bebanan ataupun tekanan yang dihadapi oleh rakyat semasa, yang khasnya dalam keadaan sekarang. Dan yang makro tu adalah berkisar kepada ni hala tuju. Ni hala tuju kita menangani ekonomi negara, dan itu pun akan kami mendapatkan satu hasil kajian dari Economic Council, Economic Bureau yang kami tubuhkan sebentar tadi. Jadi kedua-dua ni kami akan dapatkan input ataupun hasil kajian itu akan dibentangkan kemudian. Yang ketiganya,
adalah ni gejala rasuah. Gejala rasuah sebenarnya pihak insaf, iaitu think tank kepada TMCA serta Biro Perundangannya sebelum ni telah pun membuat satu kajian awalan mengenai akta yang sedia ada, akta BPR yang sedia ada. Tapi selain daripada ni hasil kajian awalan yang telah pun dibawa pada saya untuk tindakan lanjut. Di sini ingin juga saya menegaskan satu perkara, iaitu gejala rasuah juga kami bincang panjang lebar tadi, termasuk juga daya usaha kami, komitmen kami untuk membendung meresapnya gejala rasuah dalam parti. Jadi dalam budaya parti kita tiada tempat untuk gejala rasuah yang saya maksudkan. Dan sekiranya terdapat sebarang kes gejala rasuah ataupun politik wang yang biasanya kita istilahkan, kalau ada kes-kes macam tu, maka ianya kiranya ada akan ditangani oleh lembaga disiplin parti mengikut kod etika dan juga perlembagaan parti yang sedia. Dalam arti kata lain, lembaga disiplin ini tampaknya akan memikul tanggungjawab yang agak mencabar untuk membantu parti agar dapat membendung meresapnya gejala rasuah ke dalam parti.